What's up guys? So katakan hari ni korang pergi supermarket, sos plum tak ada, tak apa. Kita switch ke Cantonese Yimmy. Sangat senang, mudah, beginner friendly nak buat. Korang ambil 4 ulas bawang putih yang dah chop-chop, tumis sekejap. Masukkan seafood. Yang ni kita guna udang, sotong, tambahkan fish cake sekali. Lepas tu masukkan air. And then korang tambah 1 sudu sos tiram, tabur-tabur white pepper agak-agak yang ni. Masukkan carrots, lepas tu seasoning lah, garam, sebut perasa semua. And then masukkan minyak bijang sikit, sesame oil. And then tambahkan sayur. Lepas tu masukkan air tepung jagung untuk bagi dia pekat. Lepas tu korang pukul telur, jus, masukkan ke dalam. Simple saja. And baru letak kita punya Yimmy. Yimmy tu korang jangan sentuh, jangan usik, jangan terbalikkan dia. Biar macam tu saja sekejap. Lepas tu dah boleh hidang. Kita nak biar dia lembut kat bawah, crispy kat atas. Tuangkan kita punya kuah Cantonese tu. Lepas tu siap lah. Aku habis live lambat semalam, suara aku dah macam ni. Sebab tu nak makan benda-benda panas, barulah macam lega sikit dekat. Tapi jangan risau, suara tak ada pun aku tak akan MC. Kelas tetap berjalan, video tetap akan banyak. Yimmy ni korang tak boleh masak penuh tau. Biarkan dia lembut separuh, keras separuh, baru dia ada kruk-krak. Bila korang makan.